Pada September 2022, seorang penyimpan emas telah membuat keputusan bijak dengan membeli 2 kilogram jongkok emas pada harga RM522,000. 3 tahun kemudian, pada September 2025, beliau menjual semula kedua-dua kilobar tersebut dengan nilai belian balik di Public Gold sebanyak RM1,023,000. Ini bermakna dalam tempoh hanya 3 tahun, beliau memperoleh keuntungan sebanyak RM501,000, iaitu hampir 2 kali ganda dari modal asal. Kisah ini sekali lagi membuktikan bahawa emas adalah aset pelindung nilai yang terbukti kalis inflasi, malah memberi pulangan yang lumayan jika disimpan dalam tempoh sederhana atau panjang. Ketika pasaran keuangan global tidak menentu dan nilai mata wang menyusut, emas terus menjadi pilihan pelabur bijak sebagai simpanan fizikal yang stabil dan bernilai tinggi. Kepada anda yang berminat untuk mulakan simpanan emas fizikal di Public Gold, boleh isi borang Learn More di bawah atau di profil saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Bimbingan saya adalah percuma.